Nama saya Siti Aminah binti Burhan. Bekerja sebagai seorang usahawan dan juga seorang fitness instructor selepas berjaya menurunkan berat sebanyak 67 kilo. Saya juga pemenang kepada NST Body Makeover Challenge 2015. Dulu berat saya 125 kilo. Selepas saya transform dari 125 kg ke 58 kg, saya memang macam tak percaya saya boleh berjaya mengecilkan badan yang besar sejak lahir. Saya memang suka makan kek dan saya boleh habiskan 1.5 kilo kek tu in one day at one time. Sebelum ni memang banyak kali lah saya berazam untuk kurus, tapi setiap tahun kita akan bawa ke hadapan azam. Satu masa tu saya nak kahwin, mak saya, teman saya cari baju dekat 15 butik tapi tak ada saiz untuk saya. Tak boleh fokus pun masa imam akad nikah sebab saya fokus kepada kain saya yang dah nak terkoyak tu, dah kerek masa tengah duduk. Biasa orang akad nikah menangis tapi saya tak. Saya nak bangun ni, kaki saya sakit. Selepas sebulan saya mencari-cari alternatif. Masa itulah saya nak masuk satu program ni. Suami saya sangat menyokong saya lah. Dia macam, okey tak apa, you try dulu. Saya berjaya masa tu. So bila saya dah berjaya merubah nombor tu sedikit demi sedikit, saya dah nampak okey, saya boleh buat sebenarnya. Masa mula-mula saya nak start bersenam, saya start dengan masuk kelas dulu. Saya buat body pump, body combat, spinning classes sebab instructor dia adalah husband saya. Saya rasa inspired. Bila tengok dia buat, saya ikutlah kat belakang. Mula-mula tu rasa macam susah lah juga sebab yelah bila orang berbadan besar nak kuruskan badan, kita punya itu bukan tahap kita, tak sama level. Dulu saya mengamalkan makanan yang lemak tinggi seperti kek, ayam goreng, nasi yang berlebihan. Tapi sekarang saya dah mengamalkan makanan yang lemak rendah. Contohnya sayur, buah-buahan. Kalau macam makan nasi, mengikut portion yang sepatutnya. Kalau saya minum susu pun, saya mengambil susu yang lemak rendah. Setelah penat bersenam, saya akan pastikan saya mengambil susu lemak rendah Marigold HL untuk mengembalikan protein dan nutrien yang hilang dari badan saya. Saya minum susu ini sebab dia kaya dengan protein, banyak nutrien, boleh menguatkan otot dan tulang. Apa-apa saja yang kita ingin capai dalam hidup, kita perlukan pengorbanan. So kalau journey nak gemuk ke kurus pun memerlukan pengorbanan yang besar. Satu je tujuan saya, untuk menjadi lebih sihat dan aktif. Saya harap kisah saya ini dapat memberikan inspirasi kepada semua orang di luar sana yang ingin menurunkan berat badan. Kalau saya boleh, anda mesti boleh.